Saya jemput sekarang Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon merapak sembah menjunjung kasih di atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di istiadat pembukaan penggal kelima Parlimen ke-15 pada Isnin 19 Januari 2026. Awal kalam, saya ingin merujuk perenggan ketiga titah Yang di-Pertuan Agong yang mahukan ataupun berkenan agar RMK ke-13 menumpukan kepada kesejahteraan rakyat dalam bidang pendidikan, kesihatan, perumahan dan pengangkutan awam sebagai asas kepada perbahasan saya. Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 Januari 2026 yang lalu merupakan suatu kejutan dan mengundang pelbagai reaksi banyak pihak. Shah Alam bersama-sama sebahagian besar rakyat Malaysia menyambut baik RPN ini kerana ia memperlihatkan komitmen yang jelas di pihak kerajaan untuk mereformasi dasar dan hala tuju pendidikan negara demi membina sistem yang lebih inklusif, mampan, responsif kepada situasi semasa dan berpaksi kepada masa hadapan. Banyak perkara dan pembaharuan yang baik yang dikemukakan merangkumi pemerkasaan jati diri melalui mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah, penilaian pembelajaran baharu di tahun 4 dan tingkatan 3, naik taraf bilik guru, kurikulum TVET di peringkat sekolah menengah dan rendah, jaminan kemasukan ke IPTA bagi pelajar cemerlang, pendidikan percuma bagi OKU ke IPTA, politeknik dan college community, lebih banyak tempat di IPTA, lebih ramai pelajar keluarga miskin tegar menerima pendidikan percuma di IPTA, dan mengangkat pendidikan sebenar dengan meletakkan tingkatan 6 dan matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang paling drastik, Shah Alam, sikit boleh Shah Alam? belum masuk lagi. Ha? Belum masuk. Saya nak minta sikit, nak berbetulkan tadi tu. Bagan Serai dan juga Maran tadi tu. Sebab dia kata tak ada libat urus. Saya di antara ahli parlimen yang hadir 20 bulan tu. Di PICC tu. Walaupun tak disebut oleh Menteri Pendidikan. Saya hadir. Dia sebut Kang Ha dengan Kulim Badan Baru je yang hadir. Saya hadir sebab Perdana Menteri sebut. Dah ada libat urus yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan. Cuma yang saya rasa dia orang ni risau sebab umur 6 tahun dengan 5 tahun tu nanti. Sebab dia orang tak pergi kepada pasti. Itu yang dia orang risau sangat tu. Bila Darjah 1 ni umur 6 tahun, kemudian wajib 5 tahun masuk prasekolah. Sebab dia takut nanti pasti tak ada orang nak hantar anak-anak pergi belajar dekat pasti. Apa pandangan daripada Shah Alam? Saya memang nak masuk ke perbahasan tentang... Saya masuk dulu. Sebelum Shah Alam masuk, saya masuk dulu. Tan Sri Yang di-Pertua yang paling drastik, paling berani sehingga menimbulkan perdebatan hangat di luar dan di dalam Dewan Yang Mulia ini ialah cadangan menetapkan kemasukan tahun 1 mulai tahun 2027 seawal usia 6 tahun secara sukarela. Itu yang dulu langat tak sabar-sabar nak sebut tadi tu. Persoalan besarnya ialah tentang kesediaan pelaksanaan. Niatnya baik, rancangannya baik, tetapi persoalan besarnya adakah kita kerajaan benar-benar bersedia untuk melaksanakan rancangan memasukkan pelajar usia 6 tahun ke tahun 1 ini. Kalau dilihat sekarang, memang nampak tak bersedia. Cara kita kerja sekarang, dari segi sudut bilangan bilik darjah, bilangan guru, pentadbiran, dan yang terlebih pentingnya ialah kurikulum yang menjadi elemen terpenting dalam pendidikan. Dan Sri Yang kita tidak mahu kerana ketidaksediaan kita menyediakan prasarana dan sumber yang mencukupi menyebabkan timbulnya cadangan mengadakan ujian diagnostik dan saringan kemasukan ini. Ujian diagnostik harus bertujuan mengenal pasti kelemahan dan keperluan agar langkah mitigasi dapat dilaksanakan.
tetapi bukannya sebagai saringan. Kalau kemasukan seawal 6 tahun, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Saringan kemasukan ini saya yakin tak ada seorang pun yang setuju Tan Sri Yang di-Pertua. Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dan dalam Islam, kaedah fiqh mengajar kita, dar'al mafasad aula min jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. Berhentilah kita membahaskan tentang saringan kemasukan ini. Saya cukup dah. Semua dah cerita dah tentang saringan ini. Semua anak bangsa kita harus diterima masuk ke tahun 1 tanpa mengira keupayaan, kemampuan dan kesediaan mereka. Kalau dia boleh masuk tahun 6, tahun 7 pun boleh masuk, apa bezanya? Kalau bersedia tahun 6, ada juga yang tak bersedia. Masuk tahun 7 pun ada juga yang tidak bersedia, tapi semua diterima masuk. Jadi cukuplah kita bincang tentang saringan ini. Kerajaan sediakanlah kelengkapan prasarana yang mencukupi. Kita ada masa setahun lagi menjelang 2027, tetapi masalah yang kita hadapi ialah cara kerja kita. Ya? Bukan saringan itu bukan jawapan kepada keraguan yang ditimbulkan. Cara kerja kita Tan Sri Yang-di-Pertua, contohnya kita bicarakan tentang kelas padat. Kita ada solusi kelas tambahan menggunakan kaedah IBS. Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Pendidikan menyebutkan ada 18 buah sekolah di Selangor yang mengalami sekolah padat yang kritikal. Di Shah Alam sendiri, ada sekolah yang pelajar tingkatan 1 yang masuk tahun ini, bukan sekadar 50 pelajar satu kelas. Sampai 60 pun ada, Tan Sri. Nak belajar macam mana dalam keadaan yang bersesak-sesak. Nak buat ujian macam mana nak jarakkan pelajar. Ini keluhan guru kanan yang saya temui baru-baru ini. Jadi segerakanlah bilik darjah tambahan ini yang diperlukan, dan saya percaya ia bukannya perkara yang baru dimaklumi, tetapi isu yang perlu sama-sama kita gagahi. Ubah cara kerja kita, bersedia dengan lebih awal. Tan Sri Yang di-Pertua, beberapa hari yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Petra ada menjelaskan 6 projek rancangan tebatan banjir berprofil tinggi yang mengalami kelewatan. 2 daripadanya melibatkan Parlimen Shah Alam, 1 rancangan tebatan banjir Sungai Damansara, dan 1 lagi rancangan tebatan banjir Sungai Kelang, Seri Muda. Ketika isu ini ditimbulkan, kami telah mula menerima aduan dari penduduk Seksyen 23, iaitu kawasan kediaman yang terlibat langsung dengan pelaksanaan RTB Sungai Kelang Seri Muda ini. Saya dapati pihak JPS Selangor selaku pengurus projek dan pihak kontraktor sangat komited untuk melaksanakan projek mengikut jadual. Namun halangan yang mereka hadapi ialah berkenaan dengan reka bentuk yang disediakan oleh pihak perunding. Dimaklumkan pihak perunding yang dipilih kompeten, punya rekod kerja yang baik. Persoalannya kenapa boleh berlaku kelewatan ini. Saya bimbang sekiranya mereka ini diberikan kontrak yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan bebanan kerja yang berlebihan. Jadi saya fikir kerajaan harus ada intervensi untuk pastikan kelewatan ini tidak berpanjangan dan supaya kita boleh kembali semula kepada garis masa projek yang disediakan. Kalau perlu tambah perunding, tambahlah perunding. Yang pentingnya perunding ini mesti harus berani untuk berdepan dengan teguran dan pandangan daripada masyarakat setempat. Baru-baru ini kami panggil ada dialog, sesi dialog dan penerangan dan penduduk di Seksyen 23 yang terkesan dengan projek ini kerana berlaku runtuhan tebing ketika berlakunya projek ini dilaksanakan. Semua hadir, JPS, MBSA, kontraktor, tetapi malangnya perunding tidak hadir. Jadi saya berharap pihak kementerian di peringkat tertinggi ambillah perhatian tentang perkara ini. Tuan Yang di-Pertua, kembali kepada kesejahteraan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kesesakan di Hospital Shah Alam
akan dapat dikurangkan dengan pembinaan hospital kapar. Sudah hampir ke peringkat akhir. Saya ketika berpeluang melawat pesakit di Hospital Shah Alam, sering bertanya kepada pesakit yang berhampiran, yang menerima rawatan. Ramai yang datang, saya tanya, datang dari mana? Dari Meru, dari mana? Dari Sementara, dari mana? Dari Bukit Kerayung. Semuanya daripada kawasan Kapar ataupun Kuala Selangor. Jadi dengan pembinaan hospital Kapar ini, saya percaya ianya akan dapat mengurangkan beban pesakit yang datang ke Hospital Shah Alam. Shah Alam. Soalan saya, bilakah Hospital Kapar akan siap dan beroperasi sepenuhnya, dan dengan pembukaan Hospital Kapar nanti, berapakah jangkaan peratusan pesakit yang mendapat rawatan di Hospital Shah Alam akan dapat dikurangkan. Namun ini hanya satu mungkin penyelesaian sementara. Dalam masa jangka yang panjang, pembesaran Hospital Shah Alam masih diperlukan agar seiring dengan kepesatan pembangunan kediaman berpendapatan tinggi di Shah Alam Central, Seksyen U12, Eco Gardens dan projek SMG yang sedang rancak dimulakan dan akan menambah bilangan penduduk di Shah Alam. Saya mohon pihak Kementerian Kesihatan maklumkan dalam RMK yang ke-13 nanti ini, dalam rolling plan yang keberapakah pelaksanaan pembesaran hospital ini akan dimulakan dan garis masa ianya akan disiapkan. Shah Alam, sikit aja Shah Alam. Saya dah nak habis ni. Kalau Tan Sri Dipertua berikan masa tambahan, saya benarkan. Boleh lah. Saya cuma nak tanya Shah Alam. Hari itu Kapar dah berbahas. Tapi isu hospital baru untuk Kapar langsung tak didedahkan. Ya. Jadi setuju dengan saya Shah Alam, walaupun Kapar telah berbahas dan tidak berterima kasihlah kepada kerajaan, kita perlu menyatakan tahniah dan syabas kepada kementerian dan kerajaan di atas pembinaan hospital baru ini. Banyak perkara yang diadu oleh Kapar. Saya ada di sini. Banyak perkara yang diadu. Itu tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup. Tapi hospital baru Kapar langsung beliau tak berterima kasih. Terima kasih Shah Alam. Terima kasih Julutong. Ya, Hospital Kapar saya nampak dah cantik dah. Saya ingat mungkin kerja-kerja landscape dan kerja-kerja dalaman kelengkapan hospital yang perlu dimuktamadkan. Tan Sri Yang Dipertua, 2 minggu lepas Shah Alam menjadi terkenal kerana menjadi bualan ramai apabila Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM mengklasifikasikan Shah Alam sebagai ibu negeri atau bandar paling mahal untuk didiami di Malaysia. Saya tak tahu nak bangga ke nak sedih Tan Sri Yang Dipertua, tetapi ianya adalah berdasarkan kepada indeks perbelanjaan asas kehidupan wajar. Hakikatnya secara purata hanya 0.2% atau 0.2 mata lebih tinggi dari Kuala Lumpur yang menjadi rujukan pada 100 mata indeks. Sikit je lebih tinggi pada Kuala Lumpur. Tapi kalau Shah Alam dibanding dengan bangsa setaus PJ, mungkin lebih rendah lagi, tetapi secara keseluruhannya 0.2 mata saja lebih tinggi daripada Kuala Lumpur. Kenapa ramai yang tinggal dan bersara di Shah Alam? Kerana status bandar lestari yang berdaya huni dan lokasinya yang mudah mengakses kawasan-kawasan komersial, perdagangan, perniagaan dan juga perindustrian. Maka tidak hairanlah kalau ia mewujudkan persaingan dalam pelbagai aspek. Tapi indeks perbelanjaan asas kehidupan wajar ini bukan sahaja berkait dengan harga barangan dan makanan. Ia juga melibatkan kos kediaman, pendidikan, pengangkutan, khususnya di bandar dan kawasan yang bertekanan tinggi. Tapi kalau nak datang Shah Alam, Tan Sri, saya boleh tunjuk tempat makan mahal ada, tempat makan murah ada, pasar yang mahal, pasar kayangan ada, pasar yang harga patut pun ada, Tan Sri. Pilihan kita. Ramai golongan B40 dan M40 memiliki rumah bukan pilihan dalam jangka pendek dan mereka terpaksa bergantung kepada pasaran sewaan yang kini semakin tidak terkawal. Realitinya kita menyaksikan kenaikan sewa yang mendadak, pengusiran penyewaan tanpa perlindungan yang mencukupi, kontrak yang berat sebelah serta ketiadaan mekanisme penyelesaian pertikaian yang cepat dan mampu milik. Dalam keadaan ini, penyewa berada pada kedudukan yang lemah berbanding dengan pemilik harta. Saya ingin
bertanya kepada Kementerian KPKT, adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan akta sewaan kediaman bagi melindungi penyewa khususnya golongan B40 dan M40, termasuk aspek kawalan kenaikan sewa yang munasabah, jaminan tempoh sewaan, kontrak yang adil serta penumbuhan mekanisme serta penyelesaian pertikaian yang pantas dengan kos yang rendah. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong tidak lengkap jika kemudahan awam tidak kita tangani dan kita tidak berikan penekanan, kerana ianya juga menyumbang kepada kenaikan kos sara hidup dan penentu kepada kesejahteraan rakyat. Oleh itu saya ingin bertanya untuk kesekian kalinya, bilakah LRT 3 laluan Shah Alam akan beroperasi sepenuhnya setelah ianya tertangguh sebanyak 3 kali? Kebetulan Yang Berhormat Menteri Pertanian ada kat sini, Tan Sri. Saya tinggal di Shah Alam tapi saya anak petani, masih ada lagi mengusahakan sawah di Sungai Besar. Baru-baru ni ada serangan penyakit ulat batang pada padi. Ramai yang bimbang, tidak kurang yang terkesan, tetapi alhamdulillah sawah saya akhirnya dapat 7.49 tan per hektar, Tan Sri. Dan potongannya pun hanya 16% sahaja. 16%. Jadi maknanya masih ada ramai lagi peniaga pemborong yang jujur untuk membantu petani. Cakap banyak pun tak guna, Tan Sri. Shah Alam menyokong sepenuhnya titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Baik, terima kasih.